Datuk Speaker, untuk Karambunai, ada beberapa perkara yang ingin saya bangkitkan dalam perbahasan pada kali ini. Yang pertama, pastilah isu yang sama saya yakin dengan kawasan-kawasan yang lain. Di antara isu rakyat, yang isu masih juga berjalan seperti biasa, yang menjadi tuntutan rakyat sepanjang masa adalah jalan rosak, berlubang, tidak diselenggara dengan konsisten. Ini berlaku di pinggir Kota Kinabalu. Karambunai merupakan sebuah kawasan yang duduk di bawah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, yang kadang-kala kita melihat bajet demi bajet dibentangkan, keadaannya tidak jauh berubah. Saya menyambut baik peruntukan yang sangat besar diberikan kepada Kementerian Kerja Raya dan juga utiliti. Namun yang dipertua, masalah jalan di Karambunai saya kira bukan soal kekurangan bajet, tetapi beberapa kegagalan kaedah penyelenggaraan. Hari ini masih berlaku menampal jalan selepas ianya tular ataupun viral, membiarkan jalan rosak berulang di lokasi yang lama, tiada penilaian prestasi kontraktor yang jelas kepada rakyat. Saya mencadangkan kepada kerajaan, kontrak penyelenggaraan jalan berasaskan prestasi, penilaian berkala dan penalti terhadap kerosakan yang berulang. Penyelenggaraan pencegahan bukan hanya tampalan sementara. Jika kawasan seperti Karambunai yang duduk di kawasan bandar pun rosak, saya kira di luar bandar lebih jauh teruknya, tidak seperti mana Karambunai.